Kat depan aku ni adalah sebuah skuter daripada SYM Naga 155. Aku nak cerita apa spek yang ada pada motor ni lah. Okey, untuk suspension depan dia didatangkan dengan telescopic fork. Okey, menggunakan size disc 260mm, dual channel ABS, ada traction control. Saiz tayar 12070 13 inci. Lampu depan menggunakan lampu LED. Dan dekat depan ni ada cenonik lah. Dia macam windshield tapi bukan windshield lah. Suspension belakang dia didatangkan dengan monoshock guys. Sebab dia pakai monoshock dekat sebelah kiri dia ni. Okay, menggunakan monoshock, sistem disc 230mm dan juga ada ABS. Di sini kat dalam tu, nampak tak? Dekat sebelah kiri ni. Okay, biasa disc kita tengok sebelah sini kan, dekat sebelah kiri. Okay, dekat sebelah sini nampak kosong. Dia macam single arm lah, lebih kurang macam gitu. Okay, lampu belakang tu menggunakan LED jugalah. Okey, kalau kita tengok daripada bahagian handlebar dia ni, bagi aku dia basic je, tak ada apa pun. Okey, signal, double signal, lampu tinggi rendah, start, key switch apa semualah. Okey, dan meter dia menggunakan meter LED digital berwarna. Dekat bahagian depan ni menggunakan sistem smart key, ada USB charging type A dan juga type C. Ni kena tutup lah kalau hujan. Dan juga ada kompartmen kat bawah sini. Ni kompartmen dia terbuka saja, memang tak ada tutup. So kalau hujan memang tak boleh letak barang lah. Okay, dekat bahagian kiri dia punya tangki. Saiz tangki 7.3 liter. Okay, dekat bawah dia korang boleh tengok ni dia punya floorboard dia. Floorboard dia besar Tengok belah duduk ni. Okay, bila korang naik kan, korang boleh letak kaki macam ni. Kalau nak relax sikit boleh macam inilah. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tapi apa yang tak best dia bagi aku, dia terlalu basic. Nampak macam murah sangat. Macam tak ada apa-apa. Untuk skuter dia memang akan ada kompartmen bawah seat. Jangan aku buka kompartmen dia. Mana kompartmen dia ni? Okay. So, ini kompartmen bawah seat dia. Dekat tertutup balik pula. Minta maaf. Okay, ini adalah kompartmen dekat bawah seat dia lah. Alright, di dalam website dia mengatakan untuk kompartmen ni boleh masuk 1 biji full face helmet dan juga helmet yang lain. Helmet lain dan barang-barang yang lain. Contoh helmet letak sini boleh letak baju hujan ataupun bag-bag yang kecil lah. Itu menurut website lah, tapi aku tak try. Tapi aku percayalah dengan website dia. Okay, so untuk kompartmen dia bagi aku agak luas lah. Pergi pasar ke, pergi kerja ke, bawa banyak barang, semua boleh masukkan. Okay, daripada jauh kita tengok design dia. Inilah design dia. Korang nilai dan korang komen lah kat bawah. Macam mana korang rasa design dia ni. Ngam ke tak ngam, padu ke tak padu, pelik ke tak pelik. Dengan harga dia 8,000 lebih starting, sangat okey. Sangat okey. Kalau harga 12,000 aku tak mau beli ni. Alright. So kalau korang ada pendapat lain, korang komen kat bawah.